Lagi 2 bulan, Daddy. Daddy ke Papa ke? Baba, Mama. I asal Kelantan. So Kelantan menu wajib dia. Okay. Angkat. Tanpa ku sedari air mataku mengalir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Mia. Hai Kimi, selamat Hari Raya. Mak saya batin. Terima kasih jemput I datang open house ni. Tapi you ada masak-masak ke? Ada masak-masak sikit. Tapi Okey. tak masak banyak pun sebab jomlah kita tengok dulu. Okey, Betul, okey. Nak rasa ke apa ke kan. Tapi kalau Kimi masak bawa rasa boleh? Boleh. Tapi rasa tu tak tahulah sejak besar kan. Cuti raya berapa lama Kimi? Cuti raya dalam 5 hari je. Oh 5 hari je lah. So biasa you persiapan raya kan orang kata agak berbeza tak tahun ni Kimi? Berbeza lah juga Mia sebab orang yang kita sayang dah tak ada kan. Ya. So raya tahun ni agak sunyi lah juga. So kita raya sederhana je lah tahun ni. Yang mana yang ada kita raya je. Kimi rapat tak dengan arwah Papa? Of course lah rapatnya. Sedih lah juga. And then anak kakak saya kan semuanya rapat sini dengan bapa saya semua. So kalau macam ni kena reda lah benda ni. So life must go on. Love must go on, Kan? betul. Yeah. Tapi biasa open house ramai ke kawan datang Kimi? Biasa start hari raya ramai lah. Ramai jugalah. Sebab mama saya dia akan masak banyak. So saya akan jemput mana yang rapat je lah. So tak adalah ajak semua kan. Betul. So nanti ajak semua kan penuh pula rumah kan. Saya punya kawan. Waalaikumsalam. Tu macam budak-budak datang nak minta duit raya ke nak minta duit raya je ke nak makan? Akhir Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Akia. Seorang je? Isteri tercinta? Alamak, isteri dekat rumah. Dekat rumah. Yalah tapi pregnant kan? Okey, Akia. Alang-alang you dah sampai, makanan pun dah slow-slow dah ni, hidang dah ni. Boleh makan ke? Dah boleh makan? Boleh makan, Untuk ya? raya? Sedap juga. Sedap kan? Tuan Boleh rumah. makan, Tuan rumah ambil. Kita jom kita hidang. Jom kita pergi ni. Kita bawa tu. Oh, terus sampai tu makan eh. Terus sampai terus makan. Sini Sini. meja lah kita sini. Alamak, pun makan kat bola. Meja makan pula lah. Oh, Tapi ya, ni Kimi cakap dia masak tau. Ya, Ah. tak percaya. Masak Tak sikit. saya. Tak saya ya. Ya duduk. Telur dadar pun tak percaya. Ini apa kita lagi kuih raya. Aduh. Korang dekat Terengganu rumah dekat-dekat ke berjiran ke Dekat macam di mana? bawah je. Bawah je rumah Oh. Dia tingkat 17, saya tingkat 18. Tingkat 18. Boleh panjat pergi rumah je. Boleh panjat Boleh panjat. Dekat je. Ya. Selalu memanjat lah ni Umayyad. Selalu kak? Selalu kak. Selalu kak. Kejap lagi ni. Cakap pasal menu juadah raya kan. Apa yang paling best yang menu wajib you guys lah? Macam saya nasi impit dengan lontong lah. Dengan kuah kacang. Tapi kena makan sikit lah, kena jaga badan. So, time raya ni pun Kau ada nasi game impit juga. ke? Sama Impit. aku nasi impit dengan ayam masak merah. Tapi Masak ayam merah. isi je kecil-kecil. Dia potong macam dadu-dadu. Dia tak ada Dia susah macam buntut kan? ayam lah. Lutut. Isteri Yap baru pregnant? Dia ni aku je nak ada faham, dia faham. Ya. Berapa bulan Oh, dah? dah 7 bulan. Cuma lagi 2 bulan. Daddy. Daddy ke Papa ke? Baba. Baba. Mama. Baba, Mama. You cakap tadi kehidupan dah berkeluarga di lain lah kan. Saya ke selalu tengok FYP Kak Fahana masak. Best tengok dia masak kan. Makanan favourite you yang Wash selalu masak? Weh, banyak. Okay, salah satu ketan masak lemak. Tu ada tengok juga tu. Tu kena try ni. Lepas tu sup ikan merah, sup Oh, kepala sedap ikan merah. tu. Lepas tu macam-macam lah. Tapi kan you Tapi you ingat lagi tak yang first menu yang Ika masak untuk you? Okey. First menu Nasi impit goreng. Nasi impit Nasi goreng. impit goreng? Nasi impit goreng. Sekejap. Dia ada dalam Macam tu. pernah dengar. Sedap. Dia ada dalam tu bahan dia nasi impit, buah ceri. Nasi impit Cherry? Ha? Korang punya rapat Batuk, ni, orang kata kalau sebelum Kimi datang Terengganu memang korang dah rapat kan? Dapat dah. Sejak bila Dia dan cuti macam mana sehari boleh tu pergi rapat? KL jumpa dia. Sanggup? First time kita orang kenal, kita orang jumpa, time tu collab. Saya kan baru naik, lepas tu jumpa pula idola macam Iyad ni. Jangan lebih-lebih. So kita macam adik-adik macam
Akhir Rashid lah. Lepas tu kita nak berkenalan lah dengan Akhir Rashid kan. Lepas tu Akhir Rashid pun Sombong tak dia mula? Kerek? Tak kerek lah. dia Okey, okey. perangai sama. Dia salah tumbuk terus lah. Baru kenal tu. Tumbuk terus. Dah reveal ke gender? Belum. Rahsia. Lepas raya? Lepas raya. Itu aku baru check Pawi. Check dalam awal lah. Sebelum ni tak ada pun check macam tu kan. Sekali ni kata, dah kena tidur dah ni. Sekejap lagi pukul 3-4 pagi nak kena bangun buat susu. Baru pukul 11. Tu dah kena prepare. Sebelum ni pukul 11 tak borak je pasal nak tidur ya. Kena prepare dia. Tu nak kena prepare. Sekarang nanti aku pula kata mampus. Tapi sekarang ni dalam fikiran kau boleh buat semua benda tu Boleh. lah. Boleh buat kan. Boleh. Aku yakin kau boleh buat lah kan. Dah raya, cuti raya bila start training? Raya keberapa biasa? Biasa raya ketiga lah. Raya ketiga dah training dah Raya ketiga, keempat dah training dah. National Raya ketiga game kan? Betul, national raya ketiga. Tu mana yang dapat tu gula lah kan. Gula mana yang dapat kan? Dapat. All the best. Mia, sikit orang dia tanya ni. Tak payahlah tanya I. Mia asal mana? I asal boleh. Ayat ni sekolah rendah dah pakai lah. Dah lapuk dah ayat ni. I asal Kelantan. So Kelantan menu wajib dia. Okey. Angkat. Tangkap balik Kelantan. Itu kena. Itu lawak. Itu lawak sekarang. Itu kelakar. Alhamdulillah kenyang Kimi. Thank you. Alhamdulillah. Syukur. Sedap, Alhamdulillah. eh? Sedap. Daging Sedap. Sedap ke? Tapi tak luak pun tengok. Luak. Simpit pun banyak lagi tu. Luak banyak. Boleh. Dah banyak Nanti makan. Kimi Aku suruh perut Kimi tank aku bungkuskan. Time raya kan, kalau orang cakap biasa ada makcik-makcik bawang punya soalan. You pernah ke datang raya ada soalan makcik bawang? saya ada tanya? penuh. Ada. Tapi you dah. Saya ada soalan. Biar Kahwin. Aku dah agak dah. Kahwin. Dah agak. Kahwin. Pedih. Jawab dulu. Tapi macam you tanya, tadi you dah tanya I bila nak kahwin. Saya tak nak tanya you bila nak kahwin. Tapi dah ada girlfriend belum? So far sekarang ni tak ada girlfriend. Iya ke? Yelah. Tak ada girlfriend. Ya ke? Tak ada girlfriend. Kenapa? Mia nak jadi girlfriend Kimi ke? Kena. Dia mesti kena. Mana saya tahu saya cuma timun. Mana saya tahu saya cuma timun. Sumpah. Gurau. Ini gurau tau. Ambil. Ini semua kena cut. Tapi I bawa khas gitaris untuk korang hari ni. Siapa? Datang beraya rumah Siapa? Kimi. Jom. Tak cakap pun. Fakrul, Tak Encik invite Fakrul. pun. I invite dia. Walaupun bukan normal. Macam Syah Slam ah. Ready eh? Ready. Jap. Kalau tak sedap, Sekutang sembang kepada saya pumpa. Duhai bonda. Awih. Duhai ayah dan dengarlah rayuan ananda yang jauh di mata. Asik. Tanpa ku sedari air mataku mengalir terdengar ayam. Pula. Seruan takbir Lagi. betapa daku gembira. Keluarga. Ramai. Kan ku cium tanganmu, ku pohon restumu. Oh maafkan daku, kesalah diriku. Kesalah diriku. Sorry. Kita orang biru, korang merah, okey? Saya nak mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Saya minta maaf jikalau saya ada terkasar bahasa, tersilap langkah. So maafkan saya. Tersepak termasuk gol. Walaupun tersepak, saya minta maaf. Tapi main 3 minit je. Banyak lagi. Okey, lepas tu saya nak cakap yang balik kampung tu, drive hati-hati, okey? Semoga korang sampai ke destinasi yang korang tuju. So selamat Hari Raya kepada saya, Muhammad Mazin Berusli. Dah. Ni Akhir Rashid pula. Okey, Assalamualaikum. Saya Akhir Rashid. Selamat Hari Raya, Aidilfitri, maaf zahir dan batin. 00 13
Okey. 3-0. Hai, 0-0. 4-0. Jangan campur lah. 0-0. Terima kasih. Bye-bye. Lagi sikit. Tak tu. Okey, mana-mana kat nak beraya tu hati-hati Okey. Takkan RM1 je. Agak sikitnya. RM2 tengok. Kerja mahal-mahal RM1 je. Bye. Orang Kelantan ke? Orang Kelantan ke? Tangkap Kelantan.